kembali bertemu di channel saya Hamsia Misha. Kali ini saya nak buat kuih kasturi. Semestinya cara saya Hamsia Misha. Kuih kasturi ni kuih tradisional ataupun kuih orang lama lah, senang cakap ya. Dia berasaskan kacang hijau. Okey, jom kita tunjukkan bahan-bahan sebelum kita nak memasak. Pertama kita ada kacang hijau. Di sini kacang hijau ni lebih kurang masa saya merendam, masa sebelum direndam saya sukat lebih kurang secawan. Tapi sekarang ni rasanya dah jadi 2 cawan. Okey, rendam semalaman ya. Okey, kita ada sehelai daun pandan nak bagi wangi. Atau kalau tak ada daun pandan, kita boleh gantikan dia dengan esen vanila. Okey. Di sini kita ada sedikit garam dan juga di sini ada gula merah. Saya tidak menggunakan gula pasir putih ya. Sebab macam saya cakap, ini cara saya. Kalau ada di luar sana yang lebih baik daripada saya, silakan ataupun teruskan. Ini cara saya ya. Kita ada masing-masing punya cara kan. Betul tak Haziq? Selera kita berbeza, cara pun berbeza. Okey. Kemudian kita di sini ada semangkuk kelapa parut. Di sini kita untuk menggoreng nanti kita nak celup bila dah kacang hijau tu dah menjadi apa ya Haziq? Dah jadi adunan. Kita akan celupkan di bancuhan tepung. Bancuhan tepung ni saya sudah kongsikan dengan kawan semua di sana. Saya menggunakan tepung gandum 10 sudu makan. Macam biasa saya buat 2 sudu tepung beras, hujung sudu baking powder dan juga serbuk kunyit, serbuk garam dan juga tu apa namanya Haziq tu? Masya Allah. Bijan. Saya masukkan sedikit bijan ya. Kemudian kita di sini ada bahan untuk bagi dia lekat tu. Ni cara saya cakap tadi, cara saya masukkan keledek ya. Tapi sebaiknya keledek ni berwarna putih. Tapi hanya ada di kedai tu warna oranye dan warna ungu, saya ambil lah warna oranye. Harap-harapnya sedap lah. Biasanya saya buat warna putih. Okey, di sana kita ada air untuk merebus. Di situ ada air untuk merebus kacang hijau. Okey, sebelum kita merebus, kita nak potong-potong dulu keledek ni ya. Ini saya sudah kupas dan juga saya Haziq dah saya basuh, tapi biasalah ya, yang hitam-hitam tu dia bahagian kulit dia tu kan. Macam tu lah. Kalau sekiranya nak gantikan dengan tepung gandum pun okey je, ataupun nak gantikan dengan tepung jagung pun okey. Tapi saya biasa dengan apa ya Haziq, dengan keledek ya. Saya dah didihkan air ya. Didih ataupun panaskan air, masukkan kacang hijau yang dah direndam semalaman. Kemudian masukkan keledek secawan ya, secawan yang dah dipotong. Kita masak kacang hijau dan keledek ni sehingga dia kembang ataupun sehingga masak. Okay, dah kembang ya. Kita masukkan gula. Kita masukkan 1 dulu gula ni, takut terlajak manis. Kita masukkan gula. Masukkan juga garam. Masukkan juga kelapa parut tadi ya. Patutnya gula tu bagi hancur tu. Tapi kita tak hancurkan. Setelah nanti dia akan hancur sendiri dia.
Kita aduk-aduk macam ni ataupun kita gaul-gaul macam ni, sambil tu kita tekan-tekan yang keledek tu. Okey, dia apa ya ni? Bila perlambat lagi hancur, kita petuk-petukkan sikit. Tersilap ya, saya patutnya dihancurkan dulu. Tapi tak apa, kita tunggu dia hancur. Nanti kita sambung balik. Okey kawan, dah siap dimasak ya. Macam saya cakap tadi, keledek kuning ni kurang bagus berbanding keledek putih. Tadi saya tambahkan satu sudu tepung jagung ya. Tapi saya tak rekod, maaf ya kawan-kawan ya. Kita nak tunggu dia sejuk, barulah kita kepal-kepal. Sekarang tak boleh lagi ya, nampak? Tapi sangat sedap, alhamdulillah. Okay, kawan, dah sejuk dah ya. Bolehlah kita kepal-kepalkan ya. Okay, patutnya letak minyak dekat sarung tangan ni. Jadi dia tak ada melekat. Tapi ini pun okey juga, tak melekat. Okey, macam tu je. Okey. Walaupun nampak macam tak lawa kan, nampak bodoh, tapi sangat sedap kawan-kawan, alhamdulillah. Jom ya, kita buat macam ni sampai habis. Tapi di sini saya sudah buat tadi. Saya taburkan dengan sedikit tepung. Jom langsung kita nak menggoreng. Yang belah kiri ni kita akan sambung petang nanti. Okay, kawan, minyak pun dah kita panaskan. Kita nak menggoreng ya. Okay, kita celupkan di tepung ni. Tak ke dalam minyak panas. Buatlah sampai habis ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, kuih kasturi kacang hijau semestinya cara saya dah siap saya masak, atau senang cakap dah siap saya goreng dan saya hidang. Sangat sedap kawan-kawan, alhamdulillah. Walaupun nampak macam tak berapa cantik, tapi sangat sedap ya, gabungan kacang hijau dan keledek. Berbanding tepung gandum yang kita, ada juga yang kita masukkan, ada setengah orang silap cakap, ada setengah orang dia akan masukkan tepung gandum. Tapi kalau ikut selera saya, lebih sedap dicampurkan dengan keledek daripada tepung gandum. Okey, maaf kawan-kawan ya, saya cakap membebel sedikit. Okey. Di sini saya cakap mohon maaf ya kekurangan di video saya atau salah kata atau apa juga kekurangan dekat video saya mohon dimaafkan ya. Kalau boleh tu janganlah komen yang jelek-jelek, yang tidak bagus. Komen yang manis-manis kata di Rara Queen. Tak Rara Queen kata komenlah yang manis-manis. Betul lah tu. Okay kawan-kawan. Selamat mencuba bagi yang sudi. Terima kasih banyak yang dah support. Semoga Allah sahaja yang membalas kebaikan kalian. Okey, sebelum kita nak undurkan diri daripada video ini, saya nak tunjuk sikit lah di dalam dia hasil dia macam mana. Saya cakap tadi dia tak adalah lawa mana, tapi sangat sedap. Dia tengah panas ni kawan-kawan. Okey. Tadi saya dah rasa sikit, sangat sedap. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan. Jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.